Dia ada dewan, dia ada pagar. Dia mesti ada pagar besi. Jadi kan kawat besi. wire tu confirm dia akan duduk di padang, kita di sini. So dia ada jarak dia. Macam mana kita mesyuarat tadi, kita ada distance jarak dia untuk dia selama ada order menjaga dan jaga. Sebenarnya yang di dalam tu tidaklah yang kita sangka macam jahat sangat. Banyakkan kita apa jahat yang dalam negara Malaysia ni yang buat, bukannya ada yang heavy yang macam mana ditipu di Amerika ni kan. Amerika punya movie pun dahsyat, dia jahat tu tak ada dalam Malaysia. Saya tak begitu pun, semua kita ada penjara terbuka yang dia sendiri masuk, dia sendiri keluar. Dia ada 6 tempat yang mana dia sendiri masuk, sendiri keluar. Yang ini semua yang dah melalui proses yang lama, sudah melalui proses insaf dan sebagainya. Dia tahu dia punya hukum, contohnya ada lagi setahun, tapi dibebaskan tanpa syarat. Maknanya kau kena masuk sana, buat aktiviti di situ. Buatlah dia, mungkin dia menyulam ke baju, ke jahit ke benda tu, dia buat dan dia masuk, cakap keluar, cakap masuk balik. Begitu. Jadi tak adalah serius sangat tentang kejahatan. Maknanya semua dalam penjara juga ada belajar mengaji, ada ustaz-ustaz yang telah memberi ilmu agama ke dalam tu. Kata kawan-kawan saya yang masuk pun sekarang ikut tabligh, dah mengenal ayat Quran dan sebagainya. So kita datang sekarang ni untuk menambahkan semangat lagi kepada diorang yang di luar ni sebenarnya menerima kamu seadanya. Semua jangan rasa terpinggir, kita menerima. Dan itu sebab kita pergi ke sana, kita beri semangat. Lalu kata insyaAllah keluar nanti kita jadi kawan. Untuk konsisten pasal konsert tribute ni, konsert tribute ini diilhamkan sebenarnya dah setahun kan, dah setahun diilhamkan. Kita berbual dengan kita dengan lagu lama, kita nak buat mula-mula. Sebenarnya saya nak rakamkan album tribute ini, lagu-lagu lama ini dimasukkan kembali dalam sebuah album. Dan royalty-nya kita, berapa persen dari royalty ini kita akan bantu penyanyi kembali, kita akan bagi pewaris. So itu sebenarnya kita nak buat. Tapi bila kita rasa macam sebab Wing itu sekarang masih dalam proses album, jadi kita tak boleh nak tunggu lama. Aku nak bidang idea-idea ini diambil. Jadi anak-anak saya kena pergi ke konsert dulu, baru kita buatkan album itu. Jadi sebenarnya dalam konsert itu kita berancangkan, kalau kata saya menyanyikan lagu si sekolah ini, dia family dalam keadaan susah contohnya, dan kita ada portion untuk itu. Dan saya akan select lagu-lagu mana-mana lagu yang boleh dinyanyikan, lagu-lagu yang sedap, lagu-lagu pernah hit satu ketika dulu. Dan kita tengok ada tak lagi dia. Kalau dia tengah tua, sakit, kita akan bantu. tahun bila terletak Daripada tahun 60-an. Daripada tahun 60-an sampai ke era segini. InsyaAllah. Itu yang saya nak tengok. Kami merancangkan begitulah untuk kita dapat untuk kita belum tahu. Saya sebab nak tanah ni kan tiba-tiba tak ada, sebab saya nak tulis dulu lagu tu, cerita dia. Dalam tempat ni dah ada lagu-lagu apa yang dah ada lah. Ada dah. Ada lagu yang sedap-sedap daripada penyanyi perempuan pun ada. Sebab saya suka nyanyi lagu-lagu 70-an, 80-an saya suka. Dan dalam karaoke saya tak nyanyi lagu saya nyanyi lagu dia orang. Sedap-sedap melodi-melodi lama ni dulu sebenarnya melodi yang membuka laluan kepada kami untuk menyanyi. Jadi bila orang dengar, oh lagu ni sedap, didatangkan dari oleh penyanyi. Jadi penyanyi-penyanyi baru yang pada ketika itu pun datang, orang terima sebab orang percaya lagu-lagu lama itu sedap, mungkin lagu baru pun sedap. Jadi alhamdulillah, kerana dia orang menebas jalan, maka saya pun lalu jalan itu sampailah ke hari ini. Dapat 4 tahun, alhamdulillah. Jadi itu yang saya dengan memilih daripada 60-an sampai ke tahun 90-an ke 2000 ni, siapakah mereka-mereka ni, dan akan disatukan. Kalau mereka susah, kita bantu. Masa itu bila